Guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya Bob Hairi. So hari tu saya ada buat video mengenai saya punya pendapat tentang teaser filem Banduan, filem yang diadaptasi daripada filem Kaiti, filem Tamil yang sangat best. Sekejap. Dan filem tu pun saya antara peminat dia lah, filem Kaiti ni. Dan saya memang tak sangka lah akan ada adaptasi ke filem Malaysia dan dilakonkan oleh Aaron Aziz. Dan so hari ni saya nak borak-borak atau review sikit atau bercakap sedikit mengenai trailer. Apa yang saya dapat daripada trailer tu kan. Okay, first of all saya memang trailer ni memang mencapai saya punya expectation lah. Sebab expectation saya tak adalah tinggi sangat sebenarnya. Sebab filem Tamil saya tahu dia mempunyai satu production yang lagi besar, bajet yang lagi besar. Jadi bila teaser tu keluar, saya rasa dia hampir dah menyamai dengan standard filem Tamil tu. Saya memang suka trailer ni, saya tengok banyak kali. Banyak kali saya tengok dan banyak kali jugalah ada part-part yang buat saya rasa goosebump kan. Dan adalah part-part aura farming watak Aaron Aziz tu berjaya ditonjolkan dengan cool kan. Apa yang saya nampak dalam filem ni mungkin berbeza daripada filem Kaiti. Okey, tapi sebelum tu, bila saya tengok komen dekat ruangan, saya tengok dekat ruangan komen trailer ni, saya rasa majoriti komen daripada kawan-kawan kita yang berbangsa India. So saya rasa ini satu benda yang sangat luar biasa. Dan ada juga yang daripada komen daripada India, negara India. Daripada dia cakap dia ada Tamil Nadu, dan diorang pun excited dengan adaptasi ni. Okey, satu yang saya rasa menarik dan kelebihan lah untuk filem Banduan ni, sebab sebelum ni ada Bollywood pernah cuba mengadaptasi filem Kaiti ni dan ramai orang tak suka. Pasal dia lari banyak daripada original. Dia cuba membuat haluan dia sendiri lah. Dia cuba mold dengan gaya dia yang tersendiri. Lakonan Ajay Devgan, tak silap saya baca itu, dia juga yang direct. Tak pasti, betulkan saya kalau saya salah. Dan dia masih mengambil cerita Kaiti, tapi banyak part yang dia tak ikut lah. Dia tukar mengikut dia punya selera lah. Dia pengkarya kan, mungkin dia ada sisi pandang dia tersendiri. So ramai orang tak berkenan dengan remake tu. Jadi bila orang ada kecewa dengan remake Bollywood tu, bila keluar satu lagi daripada Malaysia yang remake tu memang dia true to the original source. Dia memang ikut betul-betul Kaiti punya filem, babak-babak, even dialog-dialog dia. So benda tu macam mengubat kekecewaan orang-orang yang kecewa dengan filem Hindustan. Tajuk dia Bola. Bola tu silap saya. Saya tengok trailer Bola tu juga. Memang ada part-part yang sama, macam part yang dia bawa lori, cermin pecah tu ada. Tapi keseluruhan tu saya rasa dia tukar banyak juga daripada trailer yang saya tengok tu. Okey, tu satu sisi yang advantage lah untuk Banduan. Dan ramai yang excited nak pergi bawa family apa semua. Saya rasa tak mustahil filem Banduan ni dia boleh menjadi filem kutipan tertinggi tahun ni kalau mengikutkan daripada komen-komen daripada bangsa India yang nak tengok sekali digabungkan, kita pula yang nak tengok filem Aaron Aziz yang dah lama kita tak tengok dia bergasak macam KL Gangster. Jadi gabungan dua bangsa ni susah kita nak dapat untuk filem tempatan kan. So mungkin untuk filem untuk tahun ni boleh jadi kutipan paling tinggi insyaAllah. Tak mustahil juga boleh pergi filem nombor 1 tertinggi sepanjang zaman, sepanjang hayat, mengalahkan Mat Kilau, insyaAllah. Saya rasa tak mustahil. Okey, melihat apa yang berbeza, sisi yang berbeza daripada Kaiti dengan Banduan yang saya nampak dalam trailer, mungkin berkenaan dengan bajet.
ada beberapa part yang perlu compromise, macam balai polis yang ada scene Afif Shauki tengah tutup gate tu. Balai polis tu nampak CGI, nampaklah benda tu bukan real. Tapi it's okay, saya okay, tak ada masalah. Dan dia bagus juga benda tu scene malam. Kalau scene siang saya rasa mungkin lagi ketara kan, nampak CGI tu. Tapi okay, tak apa. Mungkin nak dapat building yang macam exactly macam dalam KIT tu susah nak jumpa, terpaksa lah guna CGI. Dan satu lagi berkenaan fighting scene atau fight sequence dia, atau lebih kepada style lah, style fight tu. Macam filem Tamil, dia memang selalunya over the top punya fighting style lah. Memang satu koreo yang boleh kita kata berlebih-lebihan, tapi berlebih-lebihan in the good way. Saya suka benda tu, saya suka dalam filem Tamil. Memang saya akan expect benda tu lah, dan saya mengharap benda tu ada. Jangan difikir logik lah benda ni. Fighting filem Tamil kita kena menerima seadanya. Begitulah dia punya konsep. Tapi dalam filem Banduan, saya nampak dia lebih grounded, dia lebih realistic. Dia tak ada over the top punya fighting. Dan saya suka benda tu. Mula-mula saya macam, alamak, dia tak ikut lah kan. Tapi bila saya tengok 2-3 kali balik, saya rasa, okay, ni okay. Saya rasa dia berbeza dengan KL Gangster punya fight. Kalau KL Gangster punya fight, kita tengok Aaron Aziz, dia fighting yang pantas kan, yang lebih slick, yang lebih tangkas lah. Tapi untuk Banduan, sesuai dengan susuk tubuh dia, dalam filem Banduan pun dia tak adalah badan yang rip macam hero-hero fighting yang badan dia rip ke apa, tak ada. Dia masih ada muscle, masih ada shape, bulk, buff tu. Tapi dia lebih kepada macam yang berisi sikit lah, macam dead bod gitu kan, bapak-bapak punya badan, tapi ada kira sadar lah. Dan dikenakan susuk tubuh dia tu dengan fighting style dalam filem ni, saya rasa sesuai. Sebab filem ni fighting dia lebih kepada macam bergasak yang impactful tau. Yang macam kita nampak dia punya penumbuk tu, macam bila dia tumbuk berat, rasa macam boom, dia punya impact tu ada boom rasa kan. Dia tak tangkas, tapi dia bagi sebiji-sebiji, tapi kita rasa dia punya impact dia kan. Kalau contoh yang dalam filem Hollywood, saya suka style macam ni adalah filem dalam Batman vs Superman, yang dalam factory itu Batman lawan dengan orang-orang jahat tu. Tapi itu versi yang lebih power lah, dengan technical dan apa semua. Tapi konsep tu, ala tu, dia memang kita rasa dia powerful. Dia punya kesan dia bergasak, kesan dia kena tumbuk, kesan dia menumbuk. So saya rasa saya excited lah part tu, dan sesuai dengan Aaron Aziz dengan badan dia. Dan part machine gun yang orang ramai mengharap ada, dan ada yang dia buat machine gun scene ada. Tapi dalam trailer ni tunjuk pada belakang, tak tunjuk dia punya machine gun tu. Tapi itu pun dah cukup membuatkan rasa macam wow kan, rasa macam okay, ada benda ni. Macam memula orang mengharap ada scene makan nasi biryani tu, ada juga dalam teaser, dan ada background music tu. Background music tu pun memang fan KIT memang sangat suka ada benda ni. Dan saya rasa ini lah saya nak cakap sikit pasal benda-benda dalam trailer ni. Saya tak buat reaction lah pasal ramai pun dah tengok trailer ni. Kalau korang belum tengok, korang boleh tengok, nanti saya share dekat description, ada link. Dan tak sabarlah nak tengok. Sebelum tu nak refresh balik, nak tengok KIT nanti, ajak family saya tengok. Lepas tu sebab saya nak bawa diorang tengok filem Banduan pula. So overall casting okey lah. Roshamno, Aaron Aziz, ada yang pelakon baru tu, saya tak ingat nama dia, maaf. Siapa lagi? Afif Shauki. So far so good. So harapnya ini penting ni, harapnya filem ni betul-betul sampai ke akhirnya memenuhi kehendak fan KIT. Sebab bila first wave yang pergi tengok, kalau filem ni tak mencapai expectation, so wave tu akan slow down. Untuk second wave seterusnya akan menurun, dan penonton dah takkan pergi tengok lah. Orang yang first tengok mesti akan bagi review, kata tak berapa menarik, kurang best ke. Tapi kalau betul-betul best, first wave tengok, dia akan spread the word,
dan semua akan lagi pergi tengok lah, lagi hype lah. So ya, tu je. Terima kasih kerana menonton saya punya channel Bob Hairi. Oh, hari ni saya cakap tak ada stop lah, tak ada cut-cut punya ni. Okay, Assalamualaikum.